Pernah tak anda terfikir macam mana seorang lelaki yang pernah ditolak berkali-kali, yang langsung tak dikenali, yang datang dari keluarga biasa, boleh menjadi individu yang mengubah seluruh industri perfume di dunia ni? Nama lelaki itu adalah Francois Coty. Dan kisah hidup beliau mungkin boleh mengubah cara anda melihat peluang dalam bisnes perfume hari ini. Francois Coty ni dilahirkan di sebuah pulau kecil di Korsika, Perancis pada tahun 1874. Beliau ni bukan anak orang kaya pun. Beliau ni bukan pewaris syarikat besar. Beliau juga bukan saintis yang terkenal. Malah ketika muda, beliau hanyalah seorang lelaki biasa yang mempunyai impian yang besar. Beliau ni sangat meminati wangian, sangat minat dengan perfume. Tapi pada zaman tu, dunia perfume ni dikuasai oleh golongan elit dan syarikat-syarikat besar. Jadi, orang biasa ni hampir mustahil untuk masuk ke dalam industri tersebut. Namun, Francois Coty ni dia tak peduli. Beliau percaya pada satu perkara. Kalau perfume yang berkualiti dapat dijual pada harga yang mampu dibeli oleh orang ramai, pasaran akan menjadi jauh lebih besar. Tapi masalahnya, tak ada siapa pun yang percaya pada idea beliau pada ketika itu. Beliau yang menghasilkan perfume sendiri, beliau membawa sampel ke kedai-kedai, beliau juga menjual kepada orang berniaga. Tetapi ramai yang menolak, ramai yang tak berminat. Maklumlah ketika tu dia tak ada brand. Masa tu, ramai orang menganggap beliau ni hanyalah seorang pemuda yang berangan-angan. Bayangkan, anda sudah berusaha bersungguh-sungguh, tetapi setiap pintu yang anda ketuk, ditutup semula di hadapan muka anda sendiri. Rejection hari-hari. Kebanyakan orang mungkin dah putus asa, tapi tidak bagi Francois Coty. Satu hari, ketika berada di sebuah kedai mewah di Paris, botol parfum beliau secara tak sengaja terjatuh dan pecah. Bunyi kaca pecah tadi menarik perhatian ramai customer. Dan yang lebih menarik, aroma parfum yang memenuhi ruang kedai menyebabkan ramai customer tertanya-tanya, apakah wangian tersebut? Mereka mula bertanya, mereka mula mencuba, dan mereka mula membeli. Itulah turning point yang mengubah hidup beliau. Dari situ beliau mula memahami bahawa produk yang hebat memerlukan pemasaran yang hebat. Beliau bukan sekadar menjual perfume, beliau menjual pengalaman, beliau menjual emosi, beliau menjual impian. Beliau juga menjadi antara individu pertama yang memberi perhatian serius kepada reka bentuk botol, pembungkusan dan jenama. Apa rahsia kejayaan Francois Coty ni sebenarnya? Pertama sekali adalah beliau tidak pernah berhenti walaupun ditolak berkali-kali. Yang kedua, beliau faham bahawa produk yang baik sahaja tidak mencukupi. Orang mesti nampak nilai dan keunikan produk tersebut. Ketiga, beliau berani berfikir lebih besar daripada pesaingnya. Hasilnya, Francois Coty akhirnya membina empire perfume yang menjadikan beliau antara individu terkaya di Perancis pada zamannya. Daripada seorang lelaki yang tak dikenali, menjadi tokoh yang digelar bapa industri perfume moden. Sekarang, cuba anda tanya diri anda sendiri. Kalau Francois Coty boleh bermula tanpa nama, tanpa customer dan tanpa syarikat besar di belakangnya, kenapa tidak anda? Kenapa tidak kita? Hari ini nak mulakan jenama perfume sendiri jauh lebih mudah berbanding zaman Francois Coty. Di Minyak Wangi Tuju, kami bantu anda menghasilkan perfume jenama sendiri. MOQ rendah, pilihan wangian yang banyak, desain jenama sendiri. Anda tak perlu bina kilang sendiri untuk bermula. Mungkin hari ini anda hanya bermula dengan 10 botol. Tetapi siapa tahu, suatu hari nanti jenama anda pula menjadi inspirasi kepada orang lain. Jika anda serius nak bina perfume jenama anda sendiri, WhatsApp saya sekarang. Rebut peluang yang ada pada hari ini. Kerana setiap jenama besar bermula dengan langkah pertama yang kecil.